susulan masalah obesiti di kalangan pelajar. Menurut pakar, jangan salahkan coklat sahaja, sedangkan sebenarnya banyak faktor yang menjadi punca. Timbalan Presiden Persatuan Usahawan Coklat Buatan Tangan Malaysia, Zuhairi Daud berkata, setakat ini tiada bukti saintifik menyokong pendapat berkenaan. Sebaliknya, coklat yang menggunakan lemak koko atau kelapa sawit tidak berbahaya kepada kesihatan serta mempunyai banyak kelebihan lain. Meningkatkan daya tahan kita menghadapi stres, dia mengurangkan proses penuaan, tidak menyebabkan jerawat, tidak menyebabkan jeragat. Coklat juga tidak meningkatkan kolesterol dalam badan. Coklat tidak menyebabkan obesiti. Coklat mengurangkan tekanan darah tinggi. Sejak larangan itu dikeluarkan, permintaan coklat dikatakan turut menjunam antara 30 hingga 40%. Justru Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM mahu kerajaan mengkaji semula larangan itu kerana ia dibimbangi menjejaskan pendapatan pengusaha coklat bermutu di negara ini. Akan menjejaskan pendapatan lebih kurang yang ada kita pada hari ini 100 pengusaha koko yang merupakan usahawan-usahawan IKS. Yang kebanyakan mereka ini adalah usahawan IKS, Bumi Putra, dan larangan yang seperti ini bukan sahaja tidak ada kajian saintifik tetapi menjejaskan pendapatan. Isu obesiti di kalangan pelajar menyaksikan 15 jenis makanan dicadang dilarang dijual di kantin sekolah. Ia termasuk mi segera, gula-gula, makanan berjeruk, makanan mengandungi perisa tiruan, makanan diproses seperti daging burger dan minuman berkarbonat. Cadangan itu terkandung dalam graf garis panduan penjualan makanan di sekolah. Bagi makanan berkhasiat pula, 60 jenis disenaraikan bahagian keselamatan dan kualiti makanan Kementerian Kesihatan seperti nasi goreng, kuih tiaw, sup dan mi sup.